Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah realiti tentang rasuah dan kemiskinan yang berlaku di dalam masyarakat kita. Kisahnya bermula, Cikgu Najihah, seorang wanita berusia awal 30-an, telah mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik di sebuah tabika kecil di pinggir bandar. Sejak kecil, dia bercita-cita menjadi seorang guru kerana percaya bahawa pendidikan awal adalah asas yang membentuk masa depan kanak-kanak. Dengan penuh kasih sayang, dia mendidik anak-anak kecil bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi juga nilai-nilai murni seperti kejujuran, hormat dan tanggungjawab. Namun, di sebalik senyuman yang sentiasa terukir di wajahnya, Cikgu Najihah menyimpan pelbagai beban di hati. Gajinya sebagai guru tabika tidaklah besar, cukup sekadar menampung keperluan asas. Setiap bulan dia perlu mengira setiap sen untuk membayar sewa rumah, bil, bayaran bulanan kereta dan sebagainya. Walaupun hidup sederhana, dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya menjadi seorang pendidik yang jujur dan berintegriti. Namun begitu, keadaan mula berubah apabila dia terlihat satu iklan di media sosial, iaitu peluang kerja sambilan yang menjanjikan pulangan lumayan dalam masa yang singkat. Tawaran itu kelihatan mudah dan tidak memerlukan modal yang besar, dengan harapan dapat menambah pendapatan untuk keluarganya. Cikgu Najihah mengambil keputusan untuk mencuba. Pada awalnya, dia menerima wang keuntungan yang kelihatan nyata, membuatkan dia semakin yakin dengan kerja sambilan tersebut. Namun, tanpa disedari, dia rupanya telah terjebak dalam perangkap skema. Dalam sekelip mata, semua wang simpanannya hilang, lenyap tanpa jejak. Cikgu Najihah teramatlah sedih akan musibah yang menimpa dirinya. Cikgu Najihah sudah cuba pelbagai cara untuk mendapatkan kembali wangnya, namun semuanya sudah terlambat. Dalam keadaan terdesak, satu lagi godaan muncul. Seorang ibu kepada muridnya sering memberikan wang lebih sebagai tanda terima kasih kerana menjaga anaknya melebihi waktu yang ditetapkan oleh pihak tabika. Pada awalnya, Cikgu Najihah menolak, tetapi apabila masalah kewangan yang semakin meruncing, dia mula menerima pemberian itu. Dia meyakinkan dirinya bahawa itu adalah sekadar hadiah kecil daripada ibu muridnya yang berterima kasih ke atas jasanya. Tidak lama kemudian, perbuatannya mula dihidu oleh pihak pengurusan tabika. Tanpa disedari, perbuatan Cikgu Najihah yang menerima wang ringgit daripada ibu muridnya telah dirakam oleh salah seorang guru di tabika tersebut. Dan seterusnya, guru itu menunjukkan video yang telah dirakam olehnya kepada pegawai untuk tindakan lebih lanjut. Cikgu Najihah dipanggil untuk tampil memberikan penjelasan. Pegawai yang bertanggungjawab memandangnya dengan wajah yang serius dan suara yang sangat tegas. Dia menyampaikan keputusan yang menghancurkan hati Cikgu Najihah bahawa dia dibuang kerja serta-merta. Dunia terasa gelap, segala usaha dan impiannya selama ini musnah hanya kerana satu kesilapan yang dilakukan dalam keadaannya yang terdesak. Cikgu Najihah hanya mampu termenung, menyesali keputusannya. Dia sedar bahawa niat yang baik tidak pernah menghalalkan cara. Kejujuran dan integriti harus dipegang, walau dalam keadaan sesulit mana sekalipun. Kini dia harus bangkit semula, mencari jalan untuk membina hidupnya kembali dan belajar dari kesilapan yang telah menghancurkan kerjayanya. Marilah kita bersama-sama mencegah dan membantah rasa rasuah, kerana rasuah membawa pada